Orang Sabah makan roti kali ni aja. Gelak Pimpin negara, jual negara berapa bilion? Hutang. Ni agak betul mamas. Inilah masalahnya. Bila orang yang tak boleh nak bezakan teks dengan taksi, tapi nak cerita pasal ekonomi, nak cerita pasal jual beli dan sebagainya, inilah akan yang jadi, kan? Dan hari ni aku baru faham lah sebenarnya. Haji Hadi ni kita tak boleh cari dia dalam parlimen. Rakyat Malaysia tak payah berharap kalau kita nak jumpa Haji Hadi dalam parlimen. Memang tak ada. Tapi kita boleh jumpa dia di pentas kempen. Tak kira lah sejauh mana pun kena berkempen, pastinya dia akan sampai. Walaupun di Sabah, walaupun di Sarawak, pastinya dia akan sampai. Dan aku bersetujulah bila dia sebut rakyat wilayah Sabah ini lebih bijak daripada pemimpin negara. Betul. Tapi bukan pemimpin negara sekarang. Pemimpin negara zaman Perikatan Nasional dulu. Yang mana tidak memberikan apa-apa pun kepada rakyat wilayah Sabah. Yang rakyat dapat berkenaan dengan hak Sabah itu sekitar 53 juta sahaja. Beza dengan kerajaan hari ini. Bila rakyat Sabah angkat pemimpin yang baik, dan di peringkat persekutuan pun ada pemimpin yang baik, lalu senang je urusan yang melibatkan tuntutan Sabah. Dan hari ini Sabah dah dapat sekitar 600 juta ringgit. Daripada situlah kita tak faham. Yang PAS ni rela bertanding, nak menang apa semua. Ni nak menang untuk apa sebenarnya korang ni? Apakah korang ni betul-betul nak menang sebab nak berkhidmat kepada rakyat, ataupun menang sebab nak menang saja? Nak kuasa semata-mata tanpa boleh kembalikan semula hak rakyat? Seperti kita sedia maklum dan korang pun boleh pergi cek. Tengku Zafrul dah terangkan benda ni baik dalam parlimen, luar parlimen. Terangkan dalam video dan sebagainya. Letak infografik nak bagi rakyat faham. Tapi bila Tengku Zafrul diterang dalam parlimen, Haji Hadi tak masuk parlimen. Dia tak dengar penjelasan daripada menteri. Tetapi dia sebarkan apa setakat dia faham saja. Apa yang kita nak harapkan daripada orang yang teks dengan taksi pun dia tertukar lagi. Sebab kita sebagai rakyat pun simple, kita boleh faham apa yang Tengku Zafrul jawab. Tapi dia tak ada keinginan untuk faham terlebih dahulu sebelum dia cerita dekat rakyat. Lalu dia sebarkan cerita yang tak betul, sebarkan cerita yang tidak berpaksikan kepada fakta yang sebenar, dan dia berbangga buat benda tu. Dan kalau korang tengoklah, dia bukan cerita pasal dalam parlimen saja. Tengku Zafrul ada buat sesi dialog bersama dengan ahli parlimen pembangkang, cerita pasal tarif ni. Dan pada sesi itu, kita pun tak nampak Haji Hadi willing untuk pergi. Walhal benda itu hanya berlaku di parlimen. Makna kata dia boleh pergi. Tak jauh macam dia pergi Sabah pun. Tetapi tetap juga dia tak pergi. Tetap juga dia tak ada keinginan untuk faham isu yang terjadi ni. Aku pun jadi tertanya-tanya lah, apa sebenarnya hukum kita bercerita ataupun kita cakap benda yang kita tak tahu ni. Apa hukum dia? Aku pun tak faham kan. Sedangkan aku rasa benda tu tak boleh. Sepatutnya kita ambil tahu terlebih dahulu. Sepatutnya kita tabayun terlebih dahulu dan cari fakta yang sebenar, baru kita boleh cerita dekat orang lain. Ni apa benda ni? Tapi itulah kan, kalau kita cerita lebih-lebih pun tak ada guna juga. Dan aku pasti rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah, dah faham, dah boleh tengok dah benda ni kan. Yang mana orang yang tidak memberikan komitmen untuk mengetahui fakta yang sebenar akan bercerita tentang perkara-perkara yang tak betul. Di samping itu, kerajaan di peringkat persekutuan ini terus mengorak langkah berusaha untuk tambahkan pendapatan negara. Samalah seperti mana yang dibuat oleh Bang Mat. Yang mana Bang Mat menjangkakan Malaysia ni akan berjaya memperoleh kelulusan ekspor durian segar dan nangka segar di China. Dengan nilai ekspor durian dijangka melebihi 1 bilion ringgit. Dalam masa pencapaian demi pencapaian telah pun dicapai oleh kerajaan hari ini. Dan hasil itu akan diagihkan semula kepada rakyat. Tapi dalam masa yang sama, puak-puak pembangkang ini masih lagi duk reka cerita, duk sebar persepsi buruk demi untuk menang di dalam pilihan raya. Dan hari itu mereka telah pun teruji sewaktu jadi kerajaan 33 bulan. Dan hasilnya tak ada. Baik untuk Malaysia, mahupun untuk Sabah. Perubahan tidak dibawa oleh mereka. Assalamualaikum.